Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Irfan bin Sazali daripada kumpulan JBA 117-2B. Hari ini kami sekumpulan akan membentangkan presentation tentang pengaruh rakan sebaya terhadap remaja. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang faktor pengaruh rakan sebaya terhadap remaja. Pertama sekali, remaja zaman kini merupakan remaja golongan yang sedang menjalani proses peralihan daripada alam kanak-kanak ke alam dewasa. Di fasa ini, kita dapat tahu yang remaja menjalani proses ini akan mengalami pelbagai perubahan daripada aspek fizikal, emosi, sosial dan intelek. Oleh itu, remaja saing mencari identiti diri dan sokongan sosial dari luar keluarga, khususnya daripada rakan sebaya. Ia menunjukkan remaja zaman kini lebih memilih rakan sebaya daripada keluarga untuk berkongsi masalah. Dan daripada itu, kita dapat melihat rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam menyelesaikan masalahnya. Pengaruh rakan sebaya terhadap remaja boleh berlaku dalam dua bentuk, iaitu bentuk positif dan negatif. Dalam bentuk positif, rakan sebaya boleh menjadi sumber sokongan moral, pendorong kecemerlangan akademik serta pembimbing dalam aktiviti sosial yang sihat. Remaja yang berada di dalam kalangan rakan yang rajin, berdisiplin dan mempunyai aspirasi yang tinggi, biasanya remaja akan terdorong untuk meniru gaya hidup yang sihat dan berdaya saing. Hubungan yang positif seperti ini menyumbang kepada pembinaan jati diri, keyakinan diri dan kemahiran komunikasi dalam kalangan remaja. Namun begitu, tidak dapat dinafikan bahawa wujud juga pengaruh yang negatif, seperti menjerumuskan remaja ke dalam gejala sosial seperti merokok, konten ke sekolah, buli cyber, penyalahgunaan dadah dan lain-lain. Remaja yang berasa terasing daripada keluarga atau kekurangan perhatian mungkin mudah terikut dengan rakan-rakan yang menunjukkan tingkah laku seperti ini. Nama saya Muhammad Firdaus dari J4BA117-2B akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk pengaruh rakan sebaya seperti salah satunya esteem diri dan lokus kawalan terhadap tingkah laku seksual remaja. Pernah tak kau tertanya-tanya, kenapa ada remaja mudah terjebak dengan tingkah laku seksual berisiko? Jawapannya bukan sebab nakal semata-mata, tapi sebab pengaruh rakan, tahap keyakinan diri dan cara dia kawal keputusan hidup. Rakan sebaya sangat kuat pengaruhnya. Bila kawan sendiri normalisasikan seks bebas, ada yang rasa benda tu biasa je. Contoh, kalau aku buat boleh, kau pun boleh buat lah bro. Jangan takut, tekanan macam ni buat remaja rasa kena ikut, takut ketinggalan. Tapi kenapa ada yang mudah terpengaruh? Salah satu sebab esteem diri rendah. Remaja rasa diri tak cukup bagus atau tak disayangi akan cari pengesahan luar, termasuk cari hubungan seksual. Mereka rasa kalau aku bagi, barulah aku disayangi. Sedih, tapi itulah realiti. Sekarang kita tengok pula lokus kawalan. Kalau remaja percaya diri dia kawal hidup sendiri, dia lebih kuat lawan pengaruh negatif. Tapi kalau dia fikir semua bergantung pada nasib atau ikut je apa orang nak buat, dia lebih mudah terjebak. Contoh, aku ikut je lah semua orang buat. Latar belakang dan faktor tambahan. Remaja dari keluarga besar kurang perhatian, lagi senang cari kasih sayang luar. Bila pendidikan pun rendah, kesedaran makin kurang. Tambah pula dengan fasa eksperimen dengan seksualiti. Sebab tu, penting ada pendidikan kesihatan seksual. Nama saya Adam Firdaus bin Amirul. Saya ingin menerangkan bahawa rakan sebaya boleh menjadi faktor utama yang mendorong remaja ke arah penyalahgunaan dadah. Menurut kajian oleh Ezarina Zakaria dan Fauza Ibrahim pada tahun 2014, selama 79.5% remaja yang terlibat dengan dadah mempunyai hubungan rapat dengan rakan sebaya yang turut melakukan perkara yang sama. Pengaruh rakan sebaya ni berlaku melalui beberapa bentuk. Pertama, tekanan sosial secara langsung. Remaja kadang-kadang dipaksa, diejek atau dicabar oleh rakan untuk cuba dadah. Jika kurang keyakinan diri atau bimbingan keluarga, mereka lagi mudah untuk terpengaruh. Kedua, ada juga keinginan untuk diterima dalam kumpulan. Remaja kadang-kadang sanggup korbankan nilai diri demi penyesuaian sosial, terutama jika mereka rasa tertinggi atau masalah di rumah. Yang ketiga, dalam setengah kumpulan, tingkah laku seperti merokok, putus sekolah dan ambil dadah dianggap normal.
malah jadi simbol keberanian dan kebebasan. Dan keempat, remaja juga mula menolak nilai keluarga dan agama. Mereka jauh daripada ilmu ibu bapa dan lebih percaya pada rakan-rakan berbanding panduan moral yang sepatutnya bantu dia orang jadi lebih baik. Akhirnya semua ni bawa pada jenayah kecil macam mencuri, vandalism, buli. Perubahan tingkah laku berlaku secara perlahan tapi kesannya boleh berpanjangan. Okey, seterusnya, bagaimana kumpulan remaja mempengaruhi tingkah laku seorang remaja? Jadi, remaja dengan rakan sebaya, dua perkara yang memang tidak boleh dipisahkan. Tapi sejauh mana sebenarnya pengaruh rakan sebaya boleh bentuk atau hancurkan masa depan seorang remaja? Dalam dunia remaja, kawan ni kadang-kadang tak dianggap sebagai tempat meluah perasaan je. Dia jadi tempat yang penentu bagi benda-benda yang normal dalam kehidupan harian. Bila member-member start minum arak atau guna dadah, kita pun start fikirlah benda tu normal dan akan ikut sama. Pengaruh ni tak start dengan ikut-ikut je. Kadang-kadang dia nak dalam bentuk tekanan, nak fit in, nak diterima. Jadi lebih teruk, ada yang start buat tingkah laku ganas, bergaduh, provok orang lain. Semua ni jadi benda biasa. Jadi tanyalah, mana peranan ibu bapa? Bila hubungan ibu bapa regang, contohnya kurang berkomunikasi atau tiada pemantauan, remaja jadi lebih mudah terpengaruh dengan kawan. Dan bila kawan jadi pengaruh negatif, ibu bapa pula tak cukup power nak tarik mereka semula ke landasan betul. Seterusnya, kadang-kadang pengaruh tu tak nampak jelas. Tak ada pun kawan suruh secara direct. Tapi disebabkan nak rasa included, remaja akan ikut sama tanpa fikir banyak. Lama-lama tingkah negatif tu jadi biasa, jadi normal bagi diorang. Jadi akibatnya, bila remaja terjebak dalam kelompok macam ni, bukan setakat diri sendiri terjejas, hubungan dengan keluarga pun boleh musnah. Prestasi sekolah pun merosot, hilang fokus, lawan cakap cikgu. Semua tu kesan dari rakan sebaya yang salah. Jadi solusinya, kita tak bolehlah ubah remaja 100%, tapi kita boleh benteng dari rumah. Komunikasi ibu bapa tu kena kuat. Remaja kena belajar kemahiran sosial positif. Dan yang paling penting, kita kena cipta komuniti kawan yang sihat, yang sokong satu sama lain untuk buat pilihan yang bijak. Jadi ingatlah, kawan boleh jadi penyelamat, tapi juga boleh jadi pemusnah. Pilih dengan bijak. Dan kadang-kadang kalau kau fikir, betul ke kawan aku ni bawa ke jalan yang betul? Mungkin dah sampai masa untuk tanya diri, siapa aku bila aku tak ikut mereka? Betul tu apa yang kawan saya cakap tadi. Tapi kan, kalau kita nak elak dari pengaruh rakan sebaya yang negatif ni, sebenarnya ada beberapa langkah. Simple je, tapi berkesan. Pertama, kita kena pandai pilih rakan. Kita ni memang tak boleh nak pilih siapa yang dalam kelas kita, tetapi kita boleh pilih siapa yang nak kita lepak dan berkawan rapat. Kalau kita kawan dengan orang yang rajin, hormat guru, tak buat benda pelik-pelik, confirm kita pun akan terbawa ke arah tu juga. Nombor kedua, sekolah pun main peranan yang penting. Sekolah boleh bantu sebenarnya, macam program mentor-mentee, senior yang guide junior, ada orang tolong nasihat, bukan marah tapi bimbing. Aktiviti kelab sukan, persatuan pun penting, sebab dari situ kita boleh jumpa kawan yang positif. Yang ketiga, ibu bapa jangan lepas tangan. Mak ayah pun kena tahu anak dia berkawan dengan siapa. Bukan sekadar tanya, hari ni belajar apa, tapi luang masa dengan mereka. Sebab kadang-kala mereka tak bagi tahu apa yang mereka nak cakap. Jadi kita kena bertanya kepada mereka supaya mereka sentiasa dapat luah. Nombor keempat, kaunseling dan komuniti pun penting. Sekolah boleh ajak NGO, polis atau motivator datang buat ceramah atau bengkel. Sebab bila remaja dengar cerita pasal real-real ni, bila dia orang dengar dan faham, barulah kita rasa macam, benda ni serius lah, aku kena hati-hati. Itu akan membangunkan mereka lagi. Jadi, senang cakap lah, pilih rakan yang tolak kita ke hadapan, bukan tarik kita ke belakang. Rakan tu cermin diri. So, jom bijak pilih rakan. Bukan kita nak cakap ni kita nak jadi perfect, tetapi nak jaga masa hadapan kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.